aku punya career, what's next? Okay, aku gagal dengan Brazil, tapi aku perform dengan Brazil juga lebih daripada 4-5 season apa bagai. Tapi aku akan persoalkan lah, kalau kau nak menang trofi, kenapa kau pergi Arsenal? To be fair, aku nak cakap walaupun tak ada siapa cerita pasal benda ni, aku rasa Rashford could be the player of one of the best players of this season. Terlalu keras gini. Ya. Terlalu keras sebab yang kau lawan ni semua budak. Satu tim menganggap ini adalah Piala Dunia diorang. Kau main ialah sebab aku faham rekod JDT dekat Stadium Sultan Ibrahim tu adalah sesuatu yang diperkatakan hebat, diperkatakan even daripada Western media. Kalau kau fan Chelsea, kau rasa teraniaya. Kau bayar mahal, Western vow je. Lepas tu nak tengok kau bangun je sebab lap of honor je. Assalamualaikum dan salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang ke LM90 episod yang ke-12. Arsenal kena game dengan Vini Junior. Itu cara dia kita buka topik kita hari ni. Aku macam biasa akan ditemani oleh dua orang tetamu yang dah tak asing lah, dah memang selalu keluar dalam LM90 dan muka-muka yang regular. Ini saja yang kita mampu bawakan. Harap kenalah dengan cita rasa korang. Menemani aku hari ini adalah Anas Akasha. Apa khabar Anas? Hai, khabar baik. Assalamualaikum semua. Hai, Cikgu Anas kita. Aku bukan apa Anas, bila jemput kau ni, aku teringat dalam last episode. Okay. Dekat komen tu ada orang marah. Marah apa tu? Sebab kau mention nak sembang pasal Liverpool, kita boleh buat 3 jam pasal Liverpool. Okay. Orang komen bawah tu tulis apa tau? Oh, sembang pasal Liverpool panjang, tim-tim lain sembang sikit je. Kita boleh panjangkan Dia ingat sebenarnya. kau pun Liverpool masalah Tak, dia. GGMU. Aduh. Daripada episod Orang dah- first masuk tu, Orang dah buka daripada awal GGMU. darah keluar United. Oh, ni Mega tu kau Mega. tak tahu. Mega tu Selangor pun Mega. Ni Mega United, tulis United. Bukan Nottingham Forest ke? Sabar. Dia tolong Liverpool tu kita troll juga, tapi tolong tak berminat Saya Manchester United. Tu dia. Okay, so Anas merupakan fan Manchester United. Janganlah ingat semua Liverpool. Bukan semua Setiap Liverpool. episod nak cakap Manchester United. Tak payahlah. Tak payah. Dan seorang lagi yang tak sabar-sabar nak bersuara ni, macam biasa, dia ni memang kuajar sikit. Kau dah lama tak jemput. Memang kuajar sikit. Dia ni merupakan orang yang senior dan juga orang yang pertama sebenarnya bawa aku masuk dalam industri, masuk dalam TV, saudara Ruben, Uncle Ruben. Apa khabar Aku Uncle? terharu bila kau kata orang pertama Orang pertama. Maknanya akulah yang Yelah. menemui bakat kau. Kau Uncle lah semua. Kau Ciba. Jangan petik bang uncle tu slow-slow sikit boleh tak? Tapi sedih pun kalau ada cerita uncle aku majoriti dah tak ada, tinggal Tak, sebab kau dah lah je. kehidupan aku melambangkan uncle. Kejap lagi aku buat playdate dengan anak aku, dengan mak bapak dia orang tau. Kau Serius bayangkan. Dah level-level macam tu dah aku sekarang. Oi, kau dah tak lama dah tu. Mungkin dalam beberapa tahun lagi akan dapat menantu lah aku rasa. Kalau dah ada playdate di sini. Awal lah. Aku tak ready lagi untuk benda tu semua kan. Okay guys, sebelum kita proceed dengan lebih jauh bersama dengan Anas dan juga saudara Ben, Uncle Ben kita, Ben Bobo Boy. Ini Banyak nak kena nama. nyanyi ke? Itulah dia. Banyak nama aku, ni. aku pening kan. Macam mana aku nak react kepada benda satu ni. Aku bila jemput kau ni, of course lah ada sebab dia Ben. Tapi sebelum apa-apa guys, aku nak remind, tolonglah kita subscribe YouTube LM90 dan follow semua channel-channel ataupun platform-platform media sosial LM90. Support kita orang, banyak konten-konten yang kita akan sediakan starting daripada bulan Ogos ni. Dan insyaAllah kita akan panggil ramai lagi guest-guest yang best. Mungkin anda adalah orang yang seterusnya. Dan yang terbaru sebenarnya Nas, aku saya. tengah mencari speaker ataupun guest dalam kalangan fan-fan Arsenal. Aku nak yang boleh bercakap, tak nak skema sangat kan, relax-relax. Sebab apa? Mungkin LM90 boleh jadi platform sebelum kau menapak lebih jauh ke, mungkin boleh masuk BDB pun. Betul. Macam sekarang ni pun aku nak culik budak-budak kau ni. Kita boleh bincang. Betul. Tak apa. Kita memang suka macam tu. Macam mana kau bawa aku masuk, macam tu aku buka pintu untuk orang lain. Baguslah kau mak geni kan. Kau bukan kekeh dengki macam orang lain kan. Janganlah. Aku tanya je. Rezeki lain-lain Ben. Okay guys, Lala dah jemput Ben dalam ni. Kita terus ke topik utama kita, iaitu segmen pertama. Apa cer? Apa yang terjadi sebenarnya dengan tim yang kau sanjung-sanjungi? Engkau merupakan
merupakan pencipta kepada Eddie Howe dulu, sekarang dah mula membenci, end up sekarang semuanya telah pergi. Betul. Apa jadi pun dekat Benda Newcastle? kata benda boleh berubah kan. Orang kata kalau aku cakap satu benda tahun lepas, tak mungkin benda tu tak akan kekal selama-lamanya. Betul? Yes, aku pernah mencintai Eddie Howe pada satu ketika kerana corak permainan dia, kerana dia punya rekod dengan Newcastle untuk bermusim-musim. Kan, tapi aku rasa aku dah nampak dia punya downfall tu daripada last season. Kenapa pun? Sebabnya aku dapat tahu benda-benda belakang tabir yang mungkin sepatutnya aku tak perlu tahu. Okay. Tapi of course bila kau dah cintakan sebuah kelab tu, kau akan cari segala apa, kau akan korek segala apa maklumat yang kau mampu kan. So bila aku dapat tahu macam dia antara punca yang Paul Mitchell Paul Mitchell keluar, anak buah dia sendiri, ada unsur nepotism juga dalam kalangan serius cerita betul ni. Dia tak beza dengan kerajaan kita. Jangan masuk. Aku belum undi lagi. Sabar. Aku tak nak bagi tahu orang siapa pengaruh aku nak undi siapa kan. Tapi cerita pasal nepotism tu sebab bila dia bawa anak buah dia Andy Howe untuk menguruskan segala benda yang berkait dengan transfer. Kat situ kau boleh nampak even last season, walaupun yelah kau nak kata kesian Eddie Howe sebab hilang Isak apa semua, no, it's not that. Dia diberikan kuasa mutlak untuk decide siapa dia punya transfers untuk the whole of last summer. He spent 250 million yang he wasted it lah bro. And he could not get the best out of players yang dia bawa masuk. Yohan Wissa, Malik Thiaw, siapa lagi? Nick Woltemade antaranya, yang semuanya flop last season. Even Jacob Ramsey apa semua. Walaupun ada menunjukkan unsur-unsur promise, tapi tempat ke-12 is a flop. And dia punya kedegilan untuk tak nak rotate, benda tu dah jadi basi lah, pendek cerita sampai satu tahap di mana sepatutnya bagi aku dia kena step down lebih awal. Bukan tunggu 3 minggu sebelum season nak start baru kau nak step down. Dia berapa tahun Ben Eddie Howe dengan Newcastle? 5 years? Total end of 2021 masa take over lah. Bulan 10 tak silap. Take over owner baru kan. So lebih kurang hampir tak sampai 5 tahun, 4 tahun setengah lebih kurang macam tu. Okay, Nas, untuk kau kan sebagai fan, bukan fan Newcastle lah, fan neutral, aku nak tahu kau puas hati tak untuk Eddie Howe punya sumbangan dekat Newcastle? Sebab aku bagi konteks sebab Newcastle ni dia lama tak menang piala. Betul. Tapi zaman Eddie Howe ni dapatlah menang piala. Cuma dengan apa yang jadi dekat Newcastle, of course Newcastle, aku tak pernah rasa Newcastle ni adalah big club. Okay. Dia layak ke UEFA Champions League pun bagi aku dah satu kejayaan sebenarnya. Tapi untuk kau macam mana? Okay, bila kita tengok balik zaman Eddie Howe lah dekat Newcastle ni, bagi aku dah lebih daripada expectation ramai pihak sebenarnya. Sebelum ni kita tahu yang masa sebelum Eddie Howe take over, Newcastle diambang penyingkiran pun. Tapi bila dia take over, kita nampak progress yang cantik, layak Champions League and finally menang Carabao Cup, which is tak kisahlah cup apa sekalipun, dia dah bagi satu penanda aras yang baik untuk tim Newcastle ni. Okay. Tapi Ben, untuk kau melangkah lebih jauh, of course kau perlukan a better manager, a better player and also a better system lah secara keseluruhannya. Dengan ketiadaan Eddie Howe sekarang ni, kemasukan new manager dalam keadaan kau kehilangan ramai ni player-player utama kau. Anthony Gordon dah tak ada, and then captain kau Bruno G pun dah kena silang dengan Arsenal. Sekarang ni apa sebenarnya transfer update untuk Newcastle yang terbaru, dan apa polisi yang kau nampak akan dilakukan oleh jurulatih baru ataupun manager baru Newcastle ni? Pedih bila kau kata kena silang tu. Cara disebut tu menusuk Kau tahu bila aku tengok welcome video dia dekat Arsenal pun aku rasa macam wow, aku still macam tak boleh percaya. Sebab kau kena percaya, kau kena faham dia adalah seorang individu yang mengaku diri ni adalah Geordie. Geordie ni adalah orang-orang yang duduk dekat Newcastle. Dia pernah declare bapak dia adalah seorang Geordie, dilayan dengan penuh kasih sayang. Anak berdua dia lahir dekat Newcastle. And basically dia declare anak-anak dia, my kids are Geordies. Dia adalah kapten pasukan, di mana saat kelab kau tengah mengalami satu kejatuhan yang agak teruk, kau expect kapten kau step up. Tapi sebaliknya yang berlaku. Tapi aku pada waktu yang sama, kalau aku letak diri aku dalam tempat dia, aku mungkin akan buat benda yang sama. Kan? Kalau aku bukan fan Newcastle lah. Kalau aku adalah seorang pemain yang memikirkan tentang karier aku, masa depan aku, family aku dah nak masuk 29 tahun. Newcastle akan dapat satu fee yang agak besar untuk dia. And aku punya karier, what's next? Aku dah
okay, aku gagal dengan Brazil, tapi aku perform dengan Brazil juga lebih daripada 4-5 assists apa bagai. Tapi what's the next step in my career? To win trophies. Tapi aku akan persoalkan lah, kalau kau nak menang trofi, kenapa kau pergi Arsenal? Itu satu-satu. Wow. Teruskan saya suka ni. Terus bagi tu. Tak ada. Gurauan semata-mata. Of course, Arsenal baru menang title and they came close to the Champions League. So kita dah tak boleh nak kata Arsenal ni adalah team yang tak menang trofi Kau lah. ada damage control sekarang. Nampak permainan aku Dulu mulut tak makan sampan dia. Sekarang ni kita damage control sikit kan. Patah balik. Tapi what I want to say is, aku faham juga dari segi monetary, dari segi duit, dari segi wages, segi gaji, semua ni akan satu improvement. So kalau aku jadi dia pun, of course lah aku nak pergi ke Arsenal. So Tapi dari konteks aku faham. Tapi Ben, dalam skala yang lebih besar, kalau kata kita tengok, ramai sebenarnya player-player Newcastle yang sekarang ni akan caw daripada Newcastle. Tonali pergi Spurs tu tak masuk akal langsung. Iya doh. Tapi kalau kau fikir dari konteks dia dan wife dia, sebab sebelum tu masa bini dia beranak, bini dia dah nak pergi hospital pun pergi hospital kat London. Macam Newcastle tu tak ada hospital. Kau faham maksud aku? So konteks dia kat sini is, aku rasa the pool of London ni kuat, adalah sesuatu yang agak besar. And bukan itu saja, faktor Tonali dapat gaji 2 kali ganda. So this is the point yang orang tak faham. Kenapa Newcastle ni banyak duit tak boleh belanja? While PSR, SCR, kalau kau faham calculation ni, which aku dah buat satu study agak deep yang mungkin aku akan kongsi dalam BDB 2 minggu daripada sekarang, is club macam Newcastle, Aston Villa ni, no matter macam mana pencapaian hebat pun, kau ambil contoh Tielemans, Rodgers left the club after they won Europa League, after they qualified for Champions League. Tak masuk akal kan? Sama juga macam kita tak macam sampai bila-bila pun takkan boleh nak mencecah bayar player 250, 300. So of course, suka tak suka, kau akan lose your best players. Itu reality dia. Dia ibarat macam kalau kata kita tengok dekat Jerman, ada tim-tim macam Dortmund, tim-tim macam Leipzig, yang mana kita tahu dia big club yang ni, tapi dia adalah club yang menjual. Dia bukan club yang kau boleh produce and keep that talent, tapi still can compete in the highest level. Itu yang aku rasa Newcastle nak jadi sekarang. Tapi Ben, we put aside transfer yang kita tahu sekarang ni banyak outgoing daripada incoming untuk Newcastle. Sebenarnya dah ada 5 incoming lah. Itu yang ramai tak tahu. Oh, I see. Ewan Jawan, our second goalkeeper. Our first choice goalkeeper Lucas Hornicek baru masuk. Bazumana Toure. Seorang lagi adalah Alaji Bamba daripada Monaco. Dan Ajax Sean Tapi ada new Bruno Guimaraes saya namanya cakap. I mean, ada first team player or basically all of them are in senior team. Oh, I see. But they are young lah. Tapi promise diorang, one thing yang aku tak nafikan tentang Newcastle punya keupayaan, walaupun diorang ni agak bodoh dan naif kadang-kadang dalam transfer window, cara macam mana kau kena tipu untuk Victor Munoz lalas kena silang pergi Liverpool, lalas Zadok Yohana kena silang pergi Brighton, apa semua benda-benda macam ni, dari segi transfer dealing. Tapi dari segi talent ID, dari segi kita punya data recruitment tu agak spot on bro. So far you can see all the players yang kita beli. Kenapa klub lain tak kena attack macam kita selain daripada Brighton? Aku rasa Newcastle is the next club yang selalu kena orang target player-player and on big fees tau, bukan small fees kan. So talent ID tu superb. Tapi sikit je Ben, aku sebab ni team dia, kau jangan banyak boleh kita tak cakap banyak sangat, biar dia cakap, kita bagi dia. Sebab aku banyak setuju. Sebab tadi aku jumpa kat parking dah ni berbuih sikit mulut dia. Banyak benda nak diluahkan untuk Newcastle. Banyak dah kita simpan bagi peluang kan. Sekejap Ben, aku nak tanya, new manager comes in dengan profile yang not to say calang-calang, bukan kaleng-kaleng juga. Dah menang 2 ACL, tewaskan JDT of course. Apa harapan kau untuk manager baru ni? Aku ingat lagi game insiden yang Galeno hentak muka siapa itu? Striker ni striker JDT. Aku ingat game tu. Allah, aku nampak Yasler dalam game tu sebenarnya kan. Dia nak ingat. Okay, tak apa, benda tak berkait lah. Cerita pasal JDT lawan Chelsea lah kan. Itu nantilah. Itu topik lain lah. Okay, so cerita pasal, kau nak tahu pasal Yasler kan, the kind of manager yang setahu aku Yasler ni his playing days dekat Hoffenheim, dia pernah tak silap lagi benda yang paling lawak. Kau tahu tak yang dia dengan Joelinton pernah berada dalam satu tim? Main sekali. Joelinton kan dulu Hoffenheim. Ya, so betul. dia dengan tak main sekali, dia dah kira macam dah level-level nak masuk ke barisan ke jurulatihan. Tapi dia retire awal kan? Awal sebab dia masalah ACL. So 26 years old, he had a major ACL injury yang totally roll out career dia lah. So basically he went into management. So dia datang daripada sekolah Ralph Rangnick basically. He joined the Red Bull group.
And basically he is the only guy yang berjaya membawa RB Salzburg ke knockout stages untuk Champions League. Oh. He's the only guy who did that, and he won back-to-back titles kat sana. Dia menang back-to-back titles ACL, Champions League dan sebagainya. So kau nak kata dia tak ada credibility tu rubbish lah. Kalau orang macam Fabian Huxley boleh pergi ke Brighton and perform as well as he has, Arne Slot first season kat Liverpool menang title, Glasner, okay, kau boleh kata Glasner dah ada reputasi kat Eropah sebab dia dah menang Europa League sebelum tu kan kat Frankfurt. Amongst all this big name orang kata, dia datang walaupun bukan big name tapi reputation dia besar. Betul. So aku rasa dia perfect manager untuk Newcastle sebab dengan player-player yang kau beli semua ni, aku dah suspect dah sebab ni bukan nampak macam player Eddie Howe tau. Betul. Masa beli 5 orang ni. Sebab 5 orang ni masuk sebelum Hassler masuk. So aku dah shock dan dapat tahu sebenarnya Eddie Howe dah kata lepas balik daripada cuti tu nak start new season. Dia sebenarnya dah nak letak jawatan dah, cuma club so dia hold dulu. Sementara dia cari replacement. Lawan Bristol kalah. Yang tu memang Eddie Howe yang letak jawatan kan. Dia pun tapi dia bagi statement lepas game, kata kita dalam keadaan yang baik. Standard lah. Itu politik Eddie Howe. That's why aku kurang senang dengan dia sebab kadang-kadang dalam ketidakjujuran dia dengan media, sebab dia tak nak bagi orang kata nak camouflage kepada media dan rivals. Dia menipu fan dia sendiri. Kau faham tak? Sakit lah. So tu yang sakit hati kadang. Kau tak faham apa benda dia cakap ni. Okay guys, cukup cerita pasal Newcastle sebab kita tunggulah minggu-minggu yang akan datang. Kalau kata ada lagi nama besar yang masuk ke Newcastle, mungkin kita akan sembang balik pasal Newcastle. Okay, so guys, setakat tu je kita dengan Ben. Masih Ben? Belum. Kau bayangkan nama yang dikaitkan nama yang dikaitkan dengan pengganti Bruno Guimaraes is Pierre-Emile Højbjerg bro, daripada Marseille. Sedih Sedih jauh gap dia. Bila aku cakap benda ni dekat group Newcastle aku, diorang semua cakap okey ni okey bro, pengganti Bruno Guimaraes bro. Itu zaman bila dia tu 3-4 tahun lepas boleh lah. Aku faham dia ada leadership, tapi come on lah, kalau aku dengar nama macam Ezequiel Palacios ke Palinia pun okey lagi lah. Jauh Palinia kan. Tapi itulah reality sekarang Newcastle United. Tak apa pun. Aku cakap terus terang, kita rumuskan kat sini. Aku letak Newcastle as a mid. Jujur cakap, aku sendiri letak Newcastle season ni harap mid table je lah. Okay. Itu pun bersyukur lah. Kalau layak ke Europe tu bonus. Ya, bukan Europe. Kalau top 10 tu pun dah bonus. Kau dengar Nada Ben bercakap hari ni, dia sangat sopan. Macam kalau orang Islam ni bawa balik umrah. Aku dah sedar diri dia dah tak macam dulu lah. Dah tak tinggi. Dia tak tinggi macam dulu. Mungkin fan-fan Arsenal akan suka ni. Betul, dan aku walaupun dulunya Arsenal dikenali sebagai tim yang selalu ditroll sebab tak menang trofi, tapi the reality is Arsenal is a club yang on the up now. Betul. In fact this season aku akan letak Arsenal sebagai champion of Premier League sekali lagi. Okay, ala-ala cerita pasal Arsenal pun, aku nak terus masuk kepada transfer update untuk Arsenal. Sebab yelah, kita start dengan Arsenal dulu lah. Sebab dia ni kan champion season lepas. Kena game dengan Vini Junior. Dia seolah-olah jadi batu loncatan untuk Vini Junior. Kontrak baru. Dia ayat Papa Perez dapat kontrak baiknya, tapi I heard dia tak adalah terima as big as Arsenal offer. Cuma dia dapat banyak, contoh macam image right yang lebih baik daripada apa yang dia dapat sebelum ni. Kau rasa Arsenal sekarang ni dalam keadaan krisis dekat bahagian left wing? Kalau katakan masa itu aku bersetuju dengan tindakan Arsenal seandainya Vini join Arsenal. Tapi bila dah tak jadi, aku rasa Arsenal perlu cari seorang lagi left wing. Eze boleh main, tapi Eze lebih selesa untuk bermain di bahagian tengah attacking midfielder. Zolis belum proven lagi dekat Liga. Martinelli week in week out tak boleh nak bagi konsisten punya performance. So kena cari lagi seorang left wing untuk Arsenal. Sebab apa Ben? Kenapa aku cakap krisis dekat sebelah kiri? Aku tak pernah yakin dengan Arsenal punya left wing ni. In fact, kalau aku contoh tim aku jumpa Arsenal, aku tak risau belah kiri tu. Aku lebih risau kepada belah kanan, bukannya Saka macam tu kan. Sebab kalau kata kau tengok sebelah kiri, sekarang Zolis masuk first game lawan Girona. Oi, superb. Nampak power gila babi. Tapi jangan terpedaya dengan pre-season lah. tapi itulah aku nak cakap. Tapi kau kena ingat Girona tu main second division tau tahun depan. Yes. Member lawan dengan Real Betis lah baru ni kan. Betul, Real Betis sebelum jumpa Dortmund malam tadi. Kalah juga. Kan? Lawan Real Betis, show off trofi lah, bagai-bagai, end up kalah baik. Aku nak cakap satu benda pasal pre-season lah. Semua tim dekat Eropah menganggap pre-season tu ibarat friendly. In fact, bawah level friendly. Sebab diorang nak warm up je sebenarnya. Diorang nak dapatkan fitness diorang balik. Melainkan Chelsea lawan JDT lah. Ada satu tim yang menganggap itu adalah Piala Dunia mereka. So itu berbeza kan. Tapi bila dalam konteks pre-season ni, aku sebab bila kau main FPL macam aku, Fantasy Premier League,
kau tengok semua pre-season games ni, tapi kau tak boleh letak terlalu banyak kepercayaan bahawa ini adalah benda yang akan ditunjukkan ataupun diimplementasikan dalam Premier League nanti. Betul. Tapi okay, aku potong sikit sebab kalau kita tengok dari segi konteks kejurulatihan, sebenarnya pre-season ni tak kurang penting. Mungkin at the highest level dalam keadaan kau pasca World Cup, mungkin kau anggap benda tu macam apa yang kau cakap. Itu aku boleh bersetuju. Tapi kalau kata tak ada World Cup, pre-season ni adalah masa yang terbaik untuk kau set up team kau daripada awal. Dari segi fitnessnya, dari segi gameplay, new managers comes in and banyak benda lah sebenarnya. Sebab tu the best period untuk pre-season adalah 6 to 8 weeks. Kita boleh argue lah, cakap player yang main World Cup tak balik lagi. Tapi dah ada dah yang dah balik. Still tak digunakan. Tapi teka-teki Arsenal kalau kau tanya aku sekarang ni adalah 2 player je sebenarnya. The fitness of William Saliba, that back injury yang dia alami ketika dengan France, and sejauh mana dia ready untuk start the season, aku rasa dia tak ready. So kemungkinan mungkin sebulan selepas season start atau lebih baru dia akan start balik. Itu pun aku rasa medical team Arsenal ni agak berwaspada. Diorang takkan ambil risiko yang tak tentu hala kan. Lepas tu kau ambil kira pula Declan Rice punya fitness level, sebab he was managing an injury masa World Cup. So itu satu lagi isu yang aku rasa 2 player ni adalah tunjang kepada spine club bola sepak Arsenal ataupun kesebelasan utama Arsenal. Gabriel, of course kita tahu extended holiday dia akan datang balik. Tapi the issue is Arsenal, apa yang menjadikan Arsenal ni pasukan yang hebat adalah not their left winger, not their attacking stats, is their defending numbers. Kan, sebab they win games yang orang kata shithousery yang diorang buat tu untuk menang 1-0. And also set piece punya goal lah. Punya ability. Tapi kita tak tahu, mungkin Arsenal 2.0 this season, which is kau dah ada Bruno Guimaraes, which is aku anggap dia bukan pengganti Rice ataupun rotate dengan Rice. Dia adalah partner Rice sebenarnya. So sekarang teka-teki siapa the third midfielder je, sama ada Odegaard ataupun Zubimendi ataupun Zubimendi ataupun dia akan rotate, kita tak tahu. Tapi bagi aku, bila kau letak Bruno Guimaraes dalam midfield tu, your creativity goes up a notch. Tapi kita patah balik sikit cerita pasal left wing tadi Nas. Kalau kau jadi Arteta sekarang, kau dah tahu, kau dah terlepas Vini Junior, kau dah tak ada Trossard, kau tinggal Martinelli. Pada aku last season Trossard is way better than Martinelli. Aku boleh cakap pasal benda tu. Masuk je Zolis ni, kita tahu lawan Real Betis barai weh, teruk gila. Kalau kau jadi Arteta, adakah kau akan look for another left wing? Dan siapa yang available sekarang? Unless lah kata kalau Arteta tak cari pun left wing, mungkin dah selesa dengan squad yang sekarang, aku rasa dia akan letak Eze kat belah kiri. Dia akan gunakan Eze di belah kiri. So yang tengah, bahagian tengah tu mungkin dah kurang sikit seorang. Tapi kalau kata left wing yang sesuai dengan gameplay Arsenal, aku rasa kalau dia boleh pergi cari, kita nak seorang yang boleh bukan buat game tapi yang boleh score juga. Nico Williams. Betul. Nama yang aku baca dalam rumours. Dia ada few lah Ben. Contoh Nico Williams. And also tak boleh tolak tepi juga Bradley Barcola. Walaupun Bradley Barcola ni Liverpool dah buat groundworks. Kan great terms dengan Liverpool. Dia dah buat groundworks banyak gila. Tapi kau jangan percayalah zaman sekarang ni. Anything can happen kan? Macam kau silang Newcastle Victor Munoz juga. Kelab tak jumpa-jumpa lagi. Bab silang menyailang ni. Bab Bila Manzambi pun Manzambi kan silang Newcastle. Itulah aku cakap, Newcastle dan okay, sorry, ini bukan cerita Newcastle lah. Tapi dalam transfer window Newcastle ni memang naif. Sebab apa? Okay, aku bagi konteks. Kenapa aku cakap nama-nama macam Nico Williams, Bradley Barcola, and also kau kena ingat Arsenal ni dalam banyak bahagian structure dia ni, bagi aku attacking force dia ni yang paling bermasalah. Okay, kau cerita pasal left wing tadi kan, yang aku tak sempat nak sembang tadi. Bagi aku the biggest loss yang aku shock bila aku dengar yang Leandro Trossard nak belah pergi Turkish League. Aku macam serius lah. Kau tahu tak berapa banyak kali dia save Arsenal last season? Kalau kau fikir the big moments, kau jangan ambil kira total goal dengan assist. Orang selalu akan tengok GA semata-mata. Tapi sebenarnya kau jangan tengok GA. Kau tengok GA dia dalam konteks perlawanan-perlawanan yang memerlukan game changer, game winner. Game lawan West Ham sebagai contoh, game yang agak kontroversi. He was the game winner dalam game tu. And to me, even kau takkan start Trossard as a first choice left winger pun, walaupun dia seorang hybrid player yang boleh main merata-rata, dia kena ada dalam squad. Tapi ada orang kata selagi ada harga, dia orang akan jual. Sebab kau kena ingat Arsenal ni smart lah juga. Dia tak salah. Dia tak salah pun. Tapi bagi aku lah, Arsenal ni dia pandai beli player tapi tak pandai jual sebenarnya. Aku setuju juga. Sebab berapa je nilai Trossard yang kau dapat jual tu, yang kau dapat balik, yang kalau kau compare dengan nilai dia ada next season untuk selamatkan kau dalam battle
untuk title dalam 3 game terakhir sebagai contoh. Untuk ada squad depth yang kau boleh campak terus bila-bila dan jadi game changer. Dia akan bagi something kat team kau kan. Itu satu. Sebab kalau ambil kira konteks kan, kau ada Zolis dekat belah kiri tu. Okay. Aku personally aku tak setuju lah nak start Eze sebelah kiri. Okay. Sebab aku nampak kalau worst come to worst, Martinelli je lah dia akan start kalau dia boleh stay fit. Cuma kalau ada nama-nama macam Nico Williams, ada Bradley Barcola mungkin, nama-nama yang besar, ataupun kalau kata Liverpool dapat Bradley Barcola, kau boleh try Cody Gakpo. Kan sebab Liverpool tak boleh nak keep 3 orang dekat sebelah kiri tu. Gomoa lagi ada kat situ. But is Cody Gakpo really the player yang Arsenal nak? Sebab Cody Gakpo kita tahu kan apa kelebihan dan kelemahan dia. Itu maksud aku. Kalau kata kita tengok outgoing pula sekarang, nama-nama macam Martinelli pun dikaitkan pergi ke Galatasaray. Tak silap aku. Siapa Brazilian striker tu? Gabriel Jesus kan. Sama juga dikaitkan dengan Napoli. So aku nampak sekarang ni Arsenal ada satu cara lah. Sebab kalau ikutkan fan Arsenal akan tahu benda ni. Hampir setiap season, hampir setiap window, bukan setiap window lah, tapi setiap season, summer window, kita akan tengok Arsenal akan selalu cari seorang player Chelsea. So kita tunggu lah. Mungkinkah itu akan menjadi satu pendekatan yang akan diambil oleh Mikel Arteta? Nak kacau Man City ambil Pedro Neto. Mungkin Pedro Neto sebagai contoh kan. Lebih direct. Kita tak tahu profile apa yang kalau boleh panggil balik Raheem Sterling. Panggil balik. Dia dekat Eredivisie pun agak gagal nak dapat Feyenoord kan. Agak sedih tu bila kau tengok dia tak ada game time pun. Dan satu lagi benda yang menarik untuk Arsenal ni, mungkin sikit lah kita sembang dekat bahagian belakang tu, macam kau cakap tadi Ben, tak ada Saliba, diorang agak goyah walaupun ada Gabriel Magalhaes. Sekarang ni nama macam Cuti Romero bro. Tak, itu kau tahu dulu masa Sol Campbell nak belah pergi Arsenal. Kau ingat lagi macam mana dia dipanggil Judas. Judas ni kalau dalam Quran ke kitab Injil ke, antara karakter ataupun nabi yang okey lah, aku tak nak cerita pasal agama lah, tapi kau tahu lah maksud Judas tu apa kan. Faham. Pembelot lah benda cerita kan. Pengkhianat, pembelot whatever lah kan. So bila kau tengok benda ni secara terbuka dia bagi aku kadang-kadang kau tak reti baca suhu bilik tau. Itu adalah klasik tentang player-player Argentina. Bukan dia saja. Enzo Fernandez. Ya? Kan? The most hated Argentinian in England right now. Kan? Yang kalau kau bersyukurlah Enzo Maresca tu nak engkau kan. Sebab Real Madrid pun dah cool interest terhadap engkau. Betul. Kan? So kemungkinan besar Maresca akan ke Man City. Kita tak tahu benda berkait dengan fees dan sebagainya. Tapi bila berbalik kepada Cuti Romero dan keinginannya untuk pergi ke Arsenal, aku rasa itu adalah satu liability yang teramatlah besar. Tolonglah Arsenal jangan beli Cuti Romero kalau kau sayang nak kekalkan title kau kan. Tapi sebab kalau kau tak tahu dia punya mindset short fuse dia. Short fuse dia Mamat ni tiba-tiba out of nowhere boleh buat benda tak bukan-bukan. Satu lunch yang tak masuk akal, red card Arsenal. Dia memang suka red card kan? Dia memang aku rasa dia ada ni kot KPI start musim kot. Dia nak dapat start musim. Dia macam ni lah, kita biasa cakap kan. Short fuse bro. Ni Ben, polis-polis ada kota sama sebulan lah. Tapi kalau kata William Saliba, aku tertarik dengan 2 nama yang dikaitkan dengan untuk menggantikan William Saliba. Satu Jacobo Ramon daripada Como. Jacobo Ramon. Satu lagi Ezri Konsa. Ezri Konsa Aston Villa. Ezri Konsa ni bagi aku is safe option sebab kau dah tahu dia main macam mana. Dah proven midfield defender dekat English. Lepas tu dia jenis yang safe, play safe. Tapi then what you going to do with Christian Mosquera? Kau sign dia untuk apa? Bagi aku kalau kau tak nak bagi dia peluang untuk lawan Coventry sekalipun dalam first game of the season. Tapi kalau Mosquera ni aku tak suka tengok dia main lah. Aku rasa dia tapi kan to be fair, betul lah dia as a right back aku faham masa dalam Champions League dia agak gagal dengan Barcola semua. Nampak tapi lah as a centre back kau tak rasa okay. Tapi dia tak boleh buat partnership lah kalau kita Gabriel. nak cari first team player kan untuk replace untuk cover Saliba kan, aku nampak Ezri Konsa is a good option lah, especially bila kau boleh main as a right back juga. Boleh main banyak position maksud aku. Tapi tak ada orang cerita pasal Aston Villa kan. Orang semua cerita pasal Newcastle je. Padahal player dia orang kena sailang 3-4 kali tu. Tapi Konsa punya harga pun tak murah kan. 60 juta. Aku nampak sekarang 60 juta euro. Kenapa aku cerita Cuti Romero tadi? Aku rasa dia orang saja je, kau tahu tak? Nak main-main harga ni. Tapi itulah bila kau cerita pasal semua ni, aku terfikir logik dia, macam mana Morgan Rogers yang muda lagi yang memikirkan tentang career dia boleh pergi kepada tim yang tak ada Champions League. Walaupun aku tahu Xabi Alonso bawa tim tu, Chelsea is European champions, they one of the best team, world champions lah pendek cerita kan. Tapi reality is kau takkan main dalam Champions League this season, kau tinggalkan tim yang main dalam Champions League. Okay, benda tu tak berkait, aku faham. Tapi itulah berbalik kepada isu Cuti Romero ni, aku rasa is a big liability kalau kau beli dia sekalipun.
And aku yakin apa yang ada dalam Christian Mokera, even Piero Hincapié to a certain extent, tapi ialah Hincapié dia left Dia centre akan back, left back kan. back. So issue dia sekarang ni is that Saliba position which Betul. you only have Christian Ya, Mosquera. Ramon ni kalau kata dia masuk, sorry lagi potong Kalau kata dia masuk, dia akan jadi satu aset untuk Arteta di bahagian belakang. Dia akan boleh, dia boleh passing yang cantik, tapi dia boleh buat create game dari belakang. Dia berani untuk bawa bola ke depan. Setuju. Dan dia ada passing range yang baik. Tak silap aku, dia ada percentage untuk passing ke depan antara yang tertinggi kat Eropah. Cuma kena ingat lah, kamu akan main Champions League betul? Betul. Betul. And so- of course Cesc Fabregas doesn't want to lose his best players Untuk lah. kau lepaskan player-player core kau, aku tak rasa. Tapi Arsenal crisis bro, sebab aku dengar yang bukan Saliba je, even Yurien Timber is not ready to start the season. Aku tengok. So sebenarnya ada kerisauan So juga that lah is sebenarnya. why diorang agak serius dalam perancangan untuk cari centre back ataupun right back ni. That's why aku cakap Arsenal sekarang ni walaupun Walaupun nampak, ada Ben White lah. walaupun kita nampak memang. dalam keadaan macam selesa, dah ada Bruno G masuk kan. Sebenarnya banyak position yang diorang kena cover. kena top up tau. Tapi kalau kau tanya fan Arsenal kau tahu dia akan cakap apa dengan aku? Apa, Ben? Kebanyakan fan Arsenal yang aku sembang, dia akan cakap aku, tapi Ben, attacking kita kena improve lah Ben. Sebab kalau kita kekalkan apa yang kita buat last season tu, Tak boleh. kita tak boleh nak mengharapkan moment of magic daripada Eze sekali-sekala. Trossard sekarang dah tak ada. Victor Gyökeres pun ikut mood. Kadang-kadang kita tak tahu kan, dia punya first Dia tak touch boleh nak masih lagi. mengharapkan cara yang sama macam season lepas lah kan. tak First touch dia masih first touch Weh, yang sama. satu lagi kita dah tak boleh ni lah. Dia orang cakap tak boleh nak ambil corner, kacau-kacau keeper dah tak boleh lah sekarang. Itu big factor tau. Itu benda orang pandang remeh kan. Walaupun sebab dia orang champions kan, tapi benda tu adalah satu faktor yang sangat besar sebenarnya. Okay guys, kita sembang pasal Arsenal almost Yang 17 bermaksud, minit. sorry last, yang bermaksud threat Gabriel tu pun akan semakin kurang. Betul. Mungkin Okay, kita mungkin Arsenal dah tak perlukan Gabriel lepas ni. Tak tak, gurau. Siapa nak Liverpool nak? Liverpool nak ke? Okay, kita dah sembang pasal Arsenal lebih kurang 17 minit. So Okay. jangan cakap kita sembang pasal tim Liverpool saja. Sekarang ni kita nak move on kepada pasukan Liverpool lah. Okay. Sebab antara signing yang tiba-tiba out of nowhere kan, tak ada hujan, tak ada ribut. Here we go. Tiba-tiba here we go. Ronald Araujo, Anas. Kau nampak Liverpool punya signing sekarang ni agak kelang kabut. Agak mengagut lah bagi aku. Sebab apa? Kau ambil ini, aku tak tahu nak cakap sama ada ini adalah low risk signing ataupun satu panic buying. Kalau aku rasa panik lah. Dia macam tak bersedia. Kau dah expect kau akan masuk season baru. Kau nak prove something to fans yang season lepas main agak hamba. Dan kau perlukan, maksud aku, strategi lah apa yang kau nak buat untuk dalam season ni. Tiba-tiba, bukan nak kata Ronald Araujo tak bagus, tapi dia pun ada kaki kaca, masalah kecederaan. Kadang-kadang datang fumble dia. Kadang-kadang datang dia punya ketidakbijaksanaan dia. Tapi one good thing is dia ada leadership. So aku suka leadership, so yang boleh cover pemergian Salah. Ya. So dia boleh bantu Van Dijk dari segi belakang. Tapi kita mengharapkan, yalah walaupun aku ni as fan United, kita nak tengok a good daripada defending Liverpool tu. Kita tak nak tengok macam season lepas lah, senang dia bocor. Kita nak ada improvement lah. Aku tak tahu kenapa kau risau, sebab ni adalah satu low risk move. Pada kau low risk move Sebab it's a loan transfer with an option to buy which is non-mandatory. Ya, tapi kenapa aku cakap satu benda yang agak mengagut, pada ketika kau ada player-player yang kau boleh bawa balik macam Jadon Quansah. 50 million punya buyback clause kau ada. Aku rasa dah aktif lah sama ni. Kalau tak silap aku lah. Sebab bila kau bawa masuk someone like Araujo, kau tahu dia ni punya record dekat Barcelona gila weh. Maybe they don't trust Quansah macam cara kau trust Quansah. Maybe tapi sebab tu cakap sekarang ni Iraola masuk, sepatutnya dia lebih menggemarkan player-player yang muda yang dia boleh groom. Tapi bila masuknya Araujo, kita tahu dia ni mentally memang terganggu sejak daripada game lawan PSG, kena red card kan. Dia captain. Dia dah mengaku dah benda tu. Sampai kan last season tak silap aku dia minta ni kan. Dia minta leave kan dengan Barca punya board. Tak nak training. Dia going through depression bro. Tu cakap bila kau ambil player yang kau tahu dia belah daripada Barca pun, masuk Liverpool, fan Barca celebrate suka gila-gila weh. Seronok dia orang pun tak ada. Tapi fan Barca kadang-kadang ekstrim juga bro. Tak, sebab dia fan Barca ni demand untuk menjadi seorang player Barca ni agak tinggi. So kalau kau buat mistake yang agak besar, yang agak kerap, yang agak ketara dalam career kau dekat Barca, kau akan diingati untuk unsur-unsur yang negatif lah. Benda tak baik lah. Tapi bila kau power, kau akan diraikan. Tapi dia captain pun.
Itulah. Until last season pun dia masih Dia captain lagi. Captain Barca tu. And aku faham masuk kerisauan kau juga. So aku play both ways lah. Aku faham kerisauan kau sebab sebagai seorang player yang boleh dikatakan utility right back and centre back, right centre back and right utility right back, dia adalah satu risiko kerana kalau dalam La Liga yang lebih perlahan, yang tak se-physical Premier League pun kau struggle, Apatah lagi dalam Premier Premier League. League. So aku faham kau punya pemahaman tu, tapi aku rasa di bawah Iraola, kalau yang aku dengar, dia nak digunakan sebagai partner Virgil van Dijk. So bila kau letak dia 11 orang leader macam Virgil van Dijk ni yang boleh tarik, meh kau sini kau. Dia boleh up kan. Walaupun dua-dua ni kira antara level senior juga. Yelah. Aku rasa Van Dijk lagi senior lah kan. Pengalaman dia pun. And kau ada macam seorang lagi player muda, Jeremy Jacquet, yang ada dalam kau punya line up ni, aku rasa mungkin eventually akan diperkenalkan sebagai the main centre back option. Aku rasa kau nak kuatkan squad depth dia sebenarnya kat situ. Ya, tu aku cakap kalau kata untuk squad depth aku setuju lah. Tapi kalau kata nak bagi masuk as a main player, tapi sebab dia senior lah. Itu je logik yang mengatakan pada aku sebab Jeremy Jacquet sekali yang. Kita throwback sikit. Liverpool pernah menghadapi krisis yang sama kan waktu zaman Jurgen Klopp dulu, pada ketika terpaksa bawa masuk Ozan Kabak, Nat Phillips. End up kau pakai Rhys Williams dengan Nat Phillips. Tapi Nat Phillips memang budak kau kan memang, daripada Academy both are our players. Exactly. Nat Phillips dengan Rhys Williams I'm dua surprised Academy. why you ever sold Nico Williams, bro. Look at him now. Dia thriving, bro. In fact, Glasner nak jadikan dia Daniel Munoz 2.0 dekat Forest. So bagi aku benda dah lepas lah kan. Tapi cuma aku nak highlight je lah kat kau. Tapi kalau kata kita tengok Liverpool punya update sekarang ni, player macam Ibrahim Bae dan juga Bradley Barcola ni kita nampak ada progress. Dan Liverpool dah start contact ongoing. Tapi of course 3 minggu bro. Kau rasa PSG nak lepas ke dua-dua ni? Nas, Bae dengan Barcola. Aku tak tahu lah sebab sekarang ni kalau kau bawa masuk Barcola, aku punya kepala aku sekarang tengok belah kiri tu dah terlalu stack ramai sangat. Ramai ada Hakpong, Gomoa dekat situ, Victor Munoz pun dekat situ. Masuk Bradley Barcola. Of course lah kita tahulah Gomoa ni waktu dengan England hari tu dia thrive dekat belah kanan. Waktu sebelum World Cup kan. Of course good squad player, tapi kau bawa masuk Mbaye ni dengan bebanan untuk muda lagi. Gantikan Mo Salah tau. Orang kan memang confirm compare payah. Confirm compare. Tapi kalau kata tiba Gakpo Spurs jadi beli 70 juta tu, Aku tak tahu lah. Aku tak tahu. Ada kemungkinan besar ada kemungkinan sebab besar bergantung aku. The problem with Liverpool sekarang ni aku rasa kau dah tak boleh lose any more players. The problem with your attack the last season was dia jadi orang kata dalam bahasa Inggeris decimated attack is because you lost too many key players. Betul. Like this season you lost Mo Salah, the season before kau lost Luis Diaz. Bagi aku the biggest mistake yang Hughes dengan si Michael Edwards buat is, Richard Hughes lah kan yang lebih handle transfer sekarang, is letting go Luis Diaz. Kenapa tak je offer je dia kontrak yang dia nak? Kan, because look at him now. Dia thriving bro. And sampai sekarang kau tak jumpa pengganti dia lagi. Susah Isak nak cannot ganti dia. play the level of Luis Diaz kat belah kiri tu. Even Ekitike tak boleh main level of Luis Diaz as a left winger ataupun inside forward daripada belah kiri kan. So long story short, kau perlu go out and spend big which is a waste of money. Last time bila kau fikir kau nak beli Bradley Barcola untuk berapa? 115 juta, 120, whatever. Aku rasa valuation dia PSG letak 150 tau. Kalau kau up sikit gaji Luis Diaz saya tu, berapa je? Kau faham maksud aku dia logik kerugian dia tak sama macam kau nak kena spend banyak duit lah. Exactly bro. Dia ibarat macam Vini tu lah kan. Vini kalau kata Real Perez tak bagi apa dia nak, kau terpaksa go into the market, kau terpaksa fight dengan Liverpool nak ambil Barcola bagai ni lagi susah sebenarnya. Exactly. And also kalau kita tengok outgoing Liverpool ni sekarang ni nama-nama macam Curtis Jones. Aku rasa Curtis Jones adalah good squad player, boleh main banyak position. Dia ni kita tahulah Scouser kan, dan academy player. Academy player. Aku tak tahu nak cakap macam dia, tapi aku rasa agak rugi lah kalau kau lepaskan Curtis Jones dalam keadaan Jangan lepaskan. Dia tinggal setahun tau kontrak. Tidak nanti free kan. Curtis Jones ni teringatkan aku macam Newcastle dengan Joey Lock. Tinggal setahun juga kontrak. Ada sekarang ni flirting dengan Besiktas daripada tak cakap ni. Kalau kata Curtis Jones nak belah dengan harga yang tepat, aku setuju lah. Of course sekarang ni Inter nak dia, tapi Liverpool letak valuation 40-45. Inter nak beli 35 kan. Inter nak beli 35 je. Serie A club. Dia memang low ball lah. Tak, Serie A club memang tak mampu bro. Dia bukan level Premier League Takat club. tu je dia boleh pergi. Tapi kan kalau Liverpool jual dalam Premier League
Premier League club, aku rasa contoh macam Newcastle, contoh kan. Of course. Dia akan jadi harga sebegitu. Kau boleh cucuk dia. Dan boleh satu baik. lagi, Newcastle perlukan leaders. Kan? Si Curtis Jones ni nak jadi leader. Sampai dia bergaduh dengan Dominic Szoboszlai. Nak kata armband Datang Newcastle. Tak janji bagi kau armband captain. Tapi boleh leader Tapi lah. kau boleh masuk leadership group. Kita pun ada leadership group. Group WhatsApp. Ni kau abang-abang Tapi jokes aside lah, bagi aku Curtis Jones is a good player though. Dia underrated level dia macam Harvey Elliott ni underrated. Tapi sayang lah Harvey Elliott pergi ke Villa, langsung tak dapat tune dengan Unai Emery. Sebab dia ada clause Burn sebenarnya. Dia Kalau ada bagi clause main lebih kan. yang Dia tak Athletic boleh main certain appearance. Athletic Bayar, League kan, kalau kata kau main lebih daripada apa yang dijanjikan, disetkan, kau wajib sign dia. Okay, Ahmad nak tanya sikit. Kalau kata Sini. kalau kata Barcola ni Liverpool terlalu fokus sangat, siapa backup player yang rasa Liverpool boleh go juga ambil? Aku tak rasa Liverpool perlukan Barcola. Okay. Kalau kau nak spend, aku rasa better kau cari player untuk sebelah kanan. Okay, faham. Baik itu aku rasa kalau kata 40 million. Itu headache yang lebih besar kan. Itu lagi pening. Sebab apa, kau tahu, kalau selagi banyak kau beli star player dekat sebelah kiri, kau ni tengah menghadkan minit permainan Nggomoa. Padahal nak bawa masuk dalam first team tu kan. Tak lama lagi Nggomoa ni akan jadi the next Raheem Sterling, bro. Aku setuju bro. Look at him. Dia akan caw punya, confirm. Kalau kau tak bagi dia main week out, kau akan hilang dia. Dan aku sebab tu cakap, kau nak cari Barcola yang main dekat sebelah kiri dalam keadaan kau dah ada Victor Munoz dekat situ, Hapo, kau dah ada Nggomoa. Ya. Sebelah kanan sekarang, surprisingly, siapa je tinggal bro? Chambers tak silap aku. Yang Szoboszlai boleh main sana. tak boleh pun. Tak cantik lah. Frimpong main atas ke? Masa Aku tak aku benci gila kalau tak, sebab setahu aku Szoboszlai zaman Leipzig dia main kat sana. Dia boleh main. Dia boleh main lah. lah. Dia utility sebab kan. sekarang Federico Chiesa adalah dekat situ. Ni siapa ni yang tengah injured? Frimpong lah. Frimpong. Itu cakap dia sebelah kanan ni lagi pening kepala. Betul. Yang kau nak captain under 23. tu cakap, kalau kau nak pump duit, kau pump dekat sebelah kanan. Kenapa kau nak? Kau ada dengar pasal player Feyenoord Anis Haji Musa? Tu antara prospek juga. Muda kalau lagi. kau nak, dia ibarat jelmaan Riyad Mahrez. Superb. Left footed lah. Ya, dia left footed. Dia left footed right winger. Yes. Dia suka cut in, dia suka mengacah, dia suka dribbling. Stats dia agak cantik dekat. Sekarang ni kalau Liverpool lambat beli Feyenoord. belah kanan ni, kalau kata panic buying, seminggu 2 minggu nak start, confirm kena cekik harga. Confirm. Confirm kena cekik Dan harga. option dekat market tak banyak. Tu masalah dia. Itu masalah bila kau leave the window too late. And especially English clubs, club daripada luar semua kan tengok kau terdesak ambil kau. Ambil. Aku letak 100. Betul. Jalan. That's why it's not good to do business late in the window. Itu reality dia. Macam tu kata, kita mempersoalkan apa strategi masuk. Kau dah ada coach baru, kau dah ambil Iraola tu awal. Kau tak dengar ke apa Iraola nak, player macam ni dia nak main. Dan Itulah masalah dia. terkejutnya kan, dekat defend tu Nduweke, apa nama dia? Macam tu Nduweke, NDUWE Academy player, dia tu tak boleh main kau tahu. Dekat ni dia tak cukup, dia tak Physical sampai ke apa? bukan, dia tak sampai ada certain syarat dia tak penuhi untuk dapatkan permit kerja dekat UK. Dia kena load out dulu lah. Dia kena loan out. Leceh. Banyak Liverpool prosedur. sekarang centre back tinggal siapa je bro? Tinggal tu je lah. Aku tahu. Tu lah bila aku tengok squad Liverpool kan, dalam sampah-sampah Newcastle ketika ini kan. Aku fikir Liverpool tu tengah parah season ni. Adalah first game Liverpool lawan Newcastle. Ya. Memang akademi lawan akademi lah aku rasa. Sekarang ni risau nanti Pampers lawan Lampin. nanti Iraola kena tekan dengan media. Dan kau tengok Akan dengan tekan media. last two friendly kalah 4-2, kalah 3-2. Semua concede lepas kau leading 2 gol. Betul. Kau boleh buat gol tapi belakang kau What problem. does it tell? Ben? Confirm kau punya defender barai And gila. the issue last season dengan Liverpool pun defend barai kan. Kau punya stats defending set pieces agak teruk kan last season kan. Sangat teruk. Kalau Liverpool go to Marco Senesi kan ngam. Itu yang aku pelik. Free you. Macam mana Spurs boleh sailang semua player macam Van Hacker, Senesi. Tonali pun dia ambil. Apa amalan? Logik mengatakan Iraola kau panggil lah budak-budak Ya kau. budak dia kot. Senesi. Ya. Kan? Okay fine, kau dah ada kekeh salah seorang budak kau. Senesi made sense bro. Ya. Player dia kan. James Hill still ada. Oh, Belum dia terlambat. Tapi partner kena Senesi. faham Bournemouth main kat Europe. Diorang pun tak nak Ya, terlepas player. betul Tengok lah. macam mana dia mempertahankan Krupi Junior. Tu fikir Senesi boleh go to Spurs. Takkan Liverpool tak nak ambil. Senesi Tu pergi free Spurs kot. free. Free transfer.
Apa yang kita pula yang fikir masalah. Guys, next kita nak terus pergi ke Manchester United. Sayang. Sebab apa? Sayang. Sepi selepas signing player-player penting lah. Despite young players coming in kan. Tapi Okay. nama-nama besar cuma Yuri Tielemans je yang masuk dalam squad MU sekarang, dan aku rasa akan bawa impact. Is it a good sign or bad sign untuk Karik? Okay, tengok game baru ni lawan PSG. Okay, again, pre-season is not boleh tengok 100% kau percaya apa yang dia main time pre-season akan bawa ke next season. Tapi katanya Carrick dalam interview tahun ni dia kata kita tak nak berharap kepada counter, tak nak berharap kepada moment. Kita nak kita main bola as possess. Tak kisahlah tim tengah leading ke, tim tengah ketinggalan, kita nak kita pegang bola dan menang dengan pegang bola. So kalau perasan MU bawa masuk player yang technical ability. Macam Andre Santos, walaupun dia defensive midfielder number 6, macam aku cakap, dia lain playmaker yang boleh hantar bola ke depan. Dan Yuri Tielemans dictate the tempo dari belakang. Macam Bruno itu kan. Sama ni kita tengok Bruno ke belakang, dia lah hantar bola ke depan, dia lah pergi depan buat game. Tapi bila tu ada Yuri Tielemans main dengan dia dalam 20-25 minutes, bola tu senang ke depan, Bruno macam seronoknya. Aku Tak dah banyak tak kerja. banyak kerja lebih kat belakang. So macam okay, so technical ability tiga orang ni is top notch lah. Ya. Setakat ni And kau tambah lagi dengan Kobe Mainu. Betul. Cuma kena ingat tau, Mason Mount yang dilaporkan dalam pre-season boleh main peranan deep yang lebih baik, tapi dengan cerita injured balik. Tak, tu. baru 20 minit. Tiba dah pegang kaki. Itu Mak Main Gobrich 2 game marah. Mak Gobrich marah. Dia kata kan, Mount ni kita habiskan kontrak dia. Tak, dia kontrak dia main pre-season je. Tapi kata Carrick, start musim dah tak main katanya dah. diorang bijak. Carrick saja-saja buat keluar, nak pergi owner beli player seorang untuk Sebab midfield. kau mana sekalipun, kau ada dua position lah yang aku nampak MU wajib beli sekarang ni. Centre back, left back, dengan satu lagi midfield. Midfield kena ada reinforcement That is lagi. the shocking part about this window untuk Manchester United, Anas dengan Mark Kening. Sebab kalau kau notice, dia bought 2 players, okay? 2 players yang aku rasa okay lah, boleh dikatakan game changer untuk kau. Sebab Andre Santos ni belum proven lagi dekat Premier League. Even Chelsea pun macam segan-segan silu nak guna dia kan. Kemudiannya Yuri Tielemans is a big game changer. Bagi aku itu antara transfer paling underrated dalam 35 betul. juta. 35 because of his age lah kot. Yelah. Tapi kalau kau ambil kira Tielemans punya ability on the ball, bagi aku dia single-handedly made Aston Villa what aku rasa itu big loss untuk Aston Villa. By the way walaupun dia beli Manzambi apa bagai mungkin Buendia akan step up kat sana. Tapi cerita pasal United dapat Tielemans is a big advantage. Sebab bila kau letak Tielemans sekali dengan Bruno Fernandes, dah boleh ada luahan untuk mengatakan yang itu antara best midfield juga dalam Premier League pada ketika ini. Creativity, output. Ya, bergantung kepada berapa hebatnya Ugarte main di season, Santos main di season, ataupun Kobe Mainu main di season. Sebab walaupun kau kata Andre Santos is the third person untuk berada dalam midfield tu, aku still ragu-ragu mungkin player macam Kobe Mainu boleh step up di season. Sebab Carrick, kau tahulah kasih sayang dia macam mana kan. Terhadap player. Management dia baik Betul. Tapi bila kau cerita pasal right back, left back, aku agak terkejut. Sebab left back sekarang ni kita tahu Luke Shaw memang kaca, injured. Kalau kau betul-betul nak Lewis Hall, kenapa kau tak pergi awal sebelum Newcastle punya player semua dah kena jual macam ni? Ya, sekarang memang takkan lepas lah. Memang takkan lepas lah. Newcastle pun dah ada crisis fullback. Aku dah baca kat Twitter, tak habis-habis positive talk. Macam sampai bila nak bagi bayar je 60 juta. Sebab apa Nazan, tu. sekarang ni kau cuma ada Luke Shaw. Amas aku tak rasa dah ready untuk main first team. Tapi player-player macam ni jelah Dalo, Betul. ada Mazraoui Mazraoui. boleh main kiri kanan. Player-player lubuk. Boleh lah, asal ada bagi main. Mazraoui still kau ada harapan untuk improve. The league ni kaca gila kan. Even Lisandro Martinez kaca gila. So soalannya, berapa fit ni kau boleh expect player-player ni untuk kekal sepanjang musim? Dalam season yang kau akan main 2 game seminggu. Bukan 40 game dah. Lebih daripada itu. Bukan 40 game. 38 ke 40? 40 jangan 40 Sebab 2 game satu-satu. Kau kemungkinan besar akan main 60 ataupun 55 ke atas. Yalah. So bila player kau dah kaca bila main seminggu sekali, ini kan 2 game seminggu. Saya ratanya Lagi pening tu. pening bro. Tak masuk akal. So bagi aku rasa it's not over untuk Manchester United. Aku still, sebab aku dengar diorang dikaitkan dengan Luis Kelly pada satu ketika. Diorang outkan banyak player juga macam Malacia apa semua kan. So option dekat left back tu siapa? So to start the season, of course Luke Shaw akan start kat situ lah. Dan lain-lain transfer ada Nas. Sekarang ni tengah nak ongoing Leicester punya player 18 tahun, Page nama dia. Patut Dia defensive midfield, tapi dia bukan nak masuk ke academy, first team punya signing. Tapi yelah, kita pun tak tahu dia main quality dia macam aku mana. nampak macam The Fletchers main elok The Fletchers, adik-beradik Fletcher. Tyler okay. Tyler 1-1 McTominay. Nampak. Jack dia ada a bit off lah kan, sebab dia kena main wing hari tu, kena main wing kanan. Tapi bagi aku dua orang ni copy ayah dia punya cara.
berlari, kau suruh je berlari. Dia boleh cover ground, dia boleh tarik bola. Aku nak tanya Hang, sorry boleh Okay. Aku nak tanya Hang, kalau sekarang based on apa yang kau dah nampak sekarang pre-season and pengetahuan kau pasal United first team kau, first 11 kau. First level, okay. Skipper Lemons, 2 centre back Maguire Heaven. Kanan aku. Serius lah bro. Serius. Kalau sebab aku dengar Lisandro on the way back kan. Lisandro on the back. Okay, ini kata kita tak boleh berharap Lisandro akan main 40 game, 50 games. Tapi untuk backup kepada Lisandro is Heaven. Okay. Player yelah dia press. Dia relax je pegang bola. Tapi sebab to be fair, Heaven yang hilang bola baru ni punca PSG Ya, gol. Dia nak banding dengan Euro tak selesa bola dengan kaki. PSG PSG itu siapa yang Kalau itu Chelsea lawan JDT lawan Chelsea C, ni PSG B. Dia hilang bola, lepas tu dia pergi parap je. Dia parap VAR kan. VAR Skelia. Lepas tu buat tak bersalah. Teruk dia parap kaki. Okay. Betul cakap. Evan depends on how Michael Carrick nak main. Sekarang ni Lenny Yoro ni apa cerita? Tak tahulah masalah dia. Dia Pembelian FOMO. Tak bukan Real Madrid nak dia penjada. Dia datang dengan orang tengok as a Promising. promising punya yang centre back. Tapi masa bila datang kau main colored weh. Barang gila baik tengok Maguire dengan Delete. Okay, kita belah kanan aku prefer Diego Dalot. Yang belah kiri aku akan setakat ni aku akan kekal lagi dengan Luke Shaw. Yeah. Mazraoui tak ada tempat lah. Mazraoui sabar. Mazraoui merokok dengan United lain. Mazraoui merokok dengan Mazraoui United lain. Aku lagi prefer dia sebenarnya daripada. Bagi aku kau kena cari cara mainkan Dogu dulu dalam first 11 ni. Aduh, aku tak. So kau lebih suka dia as a super sub? Aku tak berkenan Dorgu main left sebab wing. Anas kata Dorgu ni dia kena ada Sesko baru jadi. Okay. Dia akan hantar sebab kan main klasik macam klasik winger belah kiri. Dia akan masalahnya dia main sangat pegang bola. Aku tak tahu nak tunjuk apa dalam preseason ni. Okay, number 6 siapa? Number 6 aku akan letak Andre Santos. Okay. So Kobe Mainu tak ada tempat dalam Kobe Mainu akan rotate dengan Tielemans. Wow. Tielemans dengan Bruno. Sebab aku nak Mainu ni dia terlalu play safe sangat. Dia main just simple. Faham? Sebab tu Bruno nampak beban lebih dekat dia. So aku nak yang dia belajar dengan Tielemans how to passing bola. Dictate apa kau hantar bola sideways. Kau hantar bola long ball. Long ball Mainu tak cantik. And left wing. Macam biasa kita sembang itu kan. Aku akan letak Allahu Akbar. Aku akan letak left wing Bumo. Striker Sesko. Belah kiri aku tak kunyah. Tapi Mr. Rashford is back. MBE. Dia nak pakai nombor 14 Nombor tau. 14. This is the question aku nak tanya kau sebagai fan MU. Macam mana kau rasa Rashford is back ni? Sebab aku tengok pendapat berbelah bagi. Betul. Aku menerima dengan hati terbuka dan aku memang merindui Rashford. Aku merindu personal punya. Tapi kita tahu masa season last dia main ikut mood juga. Dia main ikut mood. Dia macam Anthony Martial lah. Dia main ikut mood. Kalau dah rasa nak perform, dia perform game tu. Kalau dah rasa nak barang, memang macam main 10 orang lah. Tapi as for now, Rashford, kau kena buktikan yang Carrick punya kepercayaan untuk ambil balik kau dalam team. Kau kena balas balik lah. Aku rasa, to be fair, aku pun nak cakap walaupun tak ada siapa cerita pasal benda ni, aku rasa Rashford could be the player of one of the best players of this season. Dia nak prove something. Dia nak prove something. Sebab satu kau imagine kalau kau dia, macam Araujo kita cerita pasal masalah depression, mental apa semua kan. Rashford ni, dengan nilai gaji dia seminggu yang dia dapat sekarang ni, yang of course dia pun tak nak kurangkan lah. Of course siapa nak kurangkan gaji dia. And macam mana Basar lepaskan dia macam tu je, ambil Anthony Gordon pula tu rakan senegara. Lepas tu dalam England pula kau tak dapat tempat sebab dia juga. Kau bayangkan, dah lah dia ganti kau dalam tim baru kau, tim lama kau. Lepas tu kau dekat tim England pun kau tak dapat tempat sebab dia. And dia main semi-final score pula tu, Mamat tu, Anthony Gordon yang aku masukkan. Now kau balik ke Man United, takkan kau tak ada fire bro. Takkan kau tak ada fire nak prove something. Tapi dia pakai nombor 14 pun. Siapa dia last pakai? Eriksen kan? Last lah. Sebelum tu? Eriksen. Sebelum tu? Jesse Lingard. Lingardinho. Betul. Tak, kawan baik dia kan? Kawan baik tu. Lingardinho. Dia kena cover balik lah. Lord Lingardinho. Tapi aku yakin dia akan jadi, as for now, squad player dulu. Kau boleh masuk untuk ganti Cunha. Kau boleh masuk untuk game-game yang highline punya defender kan. Okay. Dia kan minat. Faham. Cuma satu Ben kalau kau Michael Carrick sekarang, kau ada option yang sangat ramai dekat bahagian depan. In fact, aku rasa top 4 sekarang selain daripada Man City, MU adalah nombor 2 strike force dia paling sedap sekarang pada aku. Setuju. Sebab apa? Kau ada Mbumo, Cunha ada, Sesko ada, Ahmad lagi. Shalesi. Kau tengok datangnya Rashford lagi. Shalesi. Gila babi, power. Tapi kau ada satu nama yang kau kena decide. Bagi aku sama ni Joshua Zirkzee. Simpan atau jual? Demi squad depth ni pasal aku percaya Zirkzee akan dapat minit permainan. Why? You have Carabao Cup. Kau masih lagi ada FA Cup.
So aku rasa dalam game-game seumpama ini kau boleh totally rest your front three. Kalau let's say kau punya front three adalah Sesko, Mbumo dengan Cunha, then kau rest the front three. Kau rest Bruno sekali. Kau bagi mungkin Mainu main as the Mainu boleh main number 10 kan sekarang. Advance 8 boleh. Advance 8. Cunha main situ, Ahmad main kanan. Cunha Okay, tapi maksud aku kalau kau nak totally rest, sebab dalam season kau ada Champions League, bergantung berapa jauh kau pergi, especially kalau kau masuk knockout, kau kena bagi diorang rest yang secukupnya. Kau tidak, kau tak kompetitif dalam pertandingan-pertandingan ni. Sekadar kau cukupkan syarat untuk masuk pertandingan je. So kan? kau decide untuk keep Zigzi? Aku rasa kena keep Zigzi because of this extra tournaments yang kau ada. Kau Kau happy, tak Nas? mampu untuk hilang player sekarang. As for now, 3 coach dah pernah guna ZZ. Ten Hag yang bawa masuk dia, Ruben Amorim, Michael Carrick. Yang boleh guna dia dengan cara yang betul, kau maksud get the best out of him is Michael Carrick. Dia tahu bila dia masukkan ZZ, dia perlukan winger yang boleh masuk ke dalam. Dia bukan perlukan winger yang stretch dia padang. Tapi Sebab Man United yang dulu yang ruthless, before Ineos, Dia buang. Dia akan buang, dia akan cari baru. So Yeah. this is why aku faham sentimen fan-fan MU. Kenapa kita slow dalam transfer window? Lemau tu. Kenapa lemau gila? Slow gila bab jual. And kenapa Ineos kedekut gila? Okay, at the beginning of the window, kau link to Luis Suarez, link to Sandro Tonali, Gila. even Matias Bruno G. Fernandes. Matias Fernandes, Bruno G, semua nak pergi MU lah. Kan? Lalas, 2 je signing. Kita keep it simple lah. Kita tak nak dulu kita kecoh-kecoh. Pam kena pam, harga kena harga. Kita ni tak tahu jadi. Tak, sebab fan penat nak edit video. Penat nak edit gambar. Okay guys, next kita nak beralih ke sebuah pasukan yang baru sahaja selesai perlawanan persahabatannya malam tadi. Kita record ni pada tanggal 10 hari bulan, iaitu hari Isnin. Malam tadi Chelsea menentang JDT. Tak kenalah kalau kata kita tak sembang langsung. Kita akan masuk part transfer tu based on game ni. Apa yang terjadi dalam game ni. To be fair to them, diorang baru saja selesai perlawanan menentang pasukan AC Milan juga. Mungkin faktor-faktor tu memainkan peranan. Tapi Ben, engkau melihat perlawanan tu, apa pendapat kau tentang performance Chelsea lawan dengan JDT sampai nak bertumbuk dalam terowong tu? Kau kena ambil kira faktor konteks di mana the last time Chelsea played was just the day before kan, lawan dengan AC Milan dekat Jakarta, betul? Dan nampak gaya ni diorang jadikan game tu sebagai kepentingan yang lebih besar lah. Sebabnya yalah, all their best players turun dalam game tu kan, pemain-pemain utama Terima diorang kasih kan. kalau Kak Amorim. Kan? Okay, cerita pasal Amorim tu hari yang lain kan? Tapi bila kau cerita pasal Chelsea dalam game ni, diorang menurunkan tim C diorang bro. Let's be real. Kau kata player-player muda, seorang je player yang boleh dikatakan yang kira muda juga dalam first team diorang, which is Estevao. The rest semuanya bukan dalam first 11. Xabi Alonso mahupun Maresca mahupun Liam Rossignol sebelum ni. Kalau kau ambil kira siapa je, okay, mungkin Nicholas Jackson daripada season-season lepas kau boleh kita dalam first team, tapi dia bukan first team sekarang. Tapi Liam Delap adalah third choice sekarang belakang Welbeck dengan João Pedro. Belakang Welbeck. The defense, Tosin ni kalau kau tanya mana-mana fan Chelsea, memang dia nak campak dia, dia nak menyampah dengan dia. Ambil free tak apa. Ambil free pun tak apa. Adik Mahali Jazuli pun main dalam kesebelasan. Nicoli Jazuli bro. So point aku nak cakap kat sini, satu tim menganggap ini adalah Piala Dunia diorang, ataupun yelah kau main, yelah sebab aku faham rekod JDT dekat Stadium Sultan Ibrahim tu adalah sesuatu yang diperkatakan hebat, diperkatakan even daripada Western media. So bila JDT masuk game ni, of course ada satu pride untuk engkau kekalkan kan. Tapi aku terkejut lah kenapa penalti tu tak jadi ujung-ujung. Tu satu benda. Satu lagi mungkin yelah nak mengekalkan rekod tak berkalah dan sebagainya. Tapi berarti yang sama bagi aku, terlalu keras game ni. Terlalu keras sebab yang kau lawan ni semua budak-budak. Kau tengok rata-rata 17, 18, 19 years old bro. Sampai cekik-cekik player berbagai. So bagi aku macam weh, apa benda ni weh? Tapi kalau kau neutral yang tengok game ni, Seronok lah. Tapi kalau kau fan Chelsea, kau rasa teraniaya. So kau bayar mahal, tengok Estevao je. Lepas tu nak tengok Cole Palmer je, sebab lap of honor je. Satu lagi boy, kenapa aku cakap aku rasa tu pasal game ni, sebab kita tahu betapa megahnya JDT dekat stadium tu dan end up kena 2 gol penalty dan itulah aku cakap, game ni tak mencapai expectation kita tau. Walaupun result tu mungkin buatkan fans-fans JDT happy, yalah dapat seri dengan 3 gol pula, world champion kan, dan yalah nama-nama macam Arif Aiman menjaringkan gol kan. Tapi kalau kita tengok konteks secara menyeluruhnya, kita tak dapat hype yang sebenar. Betul. At least kalau kata ada player-player second best diorang pun at least ada 3-4 orang pun okay. Even João Pedro masuk 15 minit terakhir ke, Cole Palmer main dalam 15 minit terakhir ke, ataupun kau start Pedro Neto still injured So
aku faham lah, tapi at least defensively kau ada Colwill, kau ada Fofana. Those are your, sebab kau cerita pasal defensive structure dorang yang bocor kan. Aku rasa itu bukan isu, sebab sekarang ni bila kau beli player macam Maxence Lacroix dan juga Levi Colwill, aku expect those two to be the first choice. First kan? choice, start lah. The third best defender is Wesley Fofana dekat situ. And then kau akan nampak player macam Palestra yang baru masuk tu, left back dia Pep Chavaria yang baru beli. Dua ni aku expect akan menjadi first choice, and of course mungkin Jorel Hato akan rotate dengan Hato tu pun as a left back. Okay, kau tanya Francesi Diorang nak start dia dekat left back sebenarnya. itu yang aku tu dengar. jangan bagi center back lah. Yalah, as a left back aku rasa ramai Francesi akan cakap Jorel Hato actually not bad. Saya tak langsung dia mengatakan pada aku yang Reece James akan main peranan midfield pada musim ni. So aku rasa apa yang Alonso tengah buat ni, dia tengah mencaturkan dia punya tactical plan untuk next season untuk mengejutkan semua, which is aku rasa is a good move yang dia lakukan. So jangan anggap apa yang kau tengok Chelsea C lawan JDT tu adalah ukuran sebenar. Tapi itulah, bila aku tengok game yang melibatkan JDT dengan Chelsea ni, aku agak terkejut jugalah melihat macam mana komitmen yang terlalu tinggi diletakkan oleh. Kau kena faham sebab JDT baru balik daripada Espanyol kan. Tak, aku faham bro, tapi Tak perlu lah masa. scary lah sebab tapi Western media pun bangang juga. Media Western, kau tahu dia cakap apa? Kenapa? Dia cakap inilah tim JDT yang tak pernah kalah dekat home ground dorang, tapi 11-11 Malaysian yang main ni agak-agak Nak kau patahkan tengok kaki player Chelsea Tengok kan. balik. Syah, kau baca balik, kau kata baca tak nama player ni? Tengok negara, tengok negara. 11 Malaysia, 2 orang je Malaysian. Kan agak-agak lah. tak reti tengok bendera. Tak reti tengok nama. Tapi kalau game semalam, first time rasanya dalam pre-season Alonso implement 3-4-3. Before this lawan AC Milan pun aku follow sebab nak tengok Amorim kalah je. Macam mana? Dia punya dendam Jahat tu. kan? Dia main dengan 4-3-3 lah. Sebab bagi aku set player yang Chelsea ada boleh main dua-dua ni, tapi lagi convincing untuk dia main 4-3-3. Tapi mungkin dalam in possession dia boleh tolak 3 Chavaria tu boleh main left wing back. Palestra is good option untuk right wing back. Quenda lagi boleh main. Quenda lagi selesa untuk main right wing back daripada right wing. Mungkin nampak lah tak ada beza pun, tapi still dia boleh akan bagi influence dalam game lah. Tapi to be fair, player macam kalau cerita borak transfer kan, player macam Enzo Fernandez kan, kau rasa make sense untuk dia make a move to Man City sekarang? Because aku rasa dah tainted dah relationship dia dengan Chelsea sekarang. Kacau kan. Selepas apa yang berlaku last season, hujung-hujung last season, bila isu yang pasal dia dah meluahkan yang kononnya dia nak pergi ke Real Madrid dan sebagainya. Sekarang Real Madrid pun tak nak dia. So, and lagi-lagi tambah dengan apa yang berlaku dalam Piala Dunia. Yes. Orang kata benda tu dah lawan England, dalam bahasa Inggeris orang kata tainted ni kira macam dah tawa hati. Dah fan Chelsea dah tawa hati satu benda, dah orang kata dah cala image dia lah di kalangan fan-fan Chelsea, fan-fan England dan sebagainya. Okay guys, memandangkan kita kesetukan masa, aku nak go through sikit transfer lain yang berlaku dalam yalah bola sepak antarabangsa. Contoh macam Real dapat sign Yan Diomande akhirnya. Aku rasa ini big risk punya move lah. Kalau kau sign youngster, kalau dia tu Kylian Mbappe ataupun Lamine Yamal, aku setuju lah. Tapi nama Yan Diomande ni dia boleh jadi big signing yang Barca dan juga Real Madrid pernah buat sebelum ni, yang end up dia flop. Aku sedikit risau tentang yang tu. Kalau berkait dengan EPL pula, Mo Salah pergi Trabzonspor. Kau tahu kan kisah kenapa dia pilih pergi Trabzonspor? Sebab historically Turki ni, tim-tim yang ataupun fan-fans dalam Turki ni kebanyakannya sokong klub yang ada dekat Istanbul. Lain luar daripada Istanbul, Trabzonspor je yang ada fanbase besar. Kalau tidak, tak ada lah. Tak ada. And also money yang ataupun duit yang terlibat dengan perpindahan ni sangat besar bro. Sekarang ni Salah adalah player yang dibayar paling besar. Lebih besar daripada Osimhen. Dalam Liga Itali. Dalam Liga Turki, Super League kan. 15 million Osimhen, Salah dapat 17. Bukan 24, aku salah tengok. 17. And also 17 pound ke euro? Euro. Okay. And also kau kena ingat dia dapat macam-macam weh. Sekarang ni dia kira macam Datuk Bandar aku dekat Trabzonspor tu, offer dia tanah nak naik rumah dekat sana. Ibarat macam Ronaldo pergi Al Nassr lah. Ya. Itu dia masa Neymar pergi. Kalau kau baca The Athletic, kau baca The Athletic, dia orang cakap apa? Perpindahan Mo Salah pergi ke Trabzonspor ni ibarat macam CR pergi ke Al Nassr. Yalah. Sampai tahap macam tu. Next adalah perpindahan yang belum lagi direalisasi, iaitu Rodri nak pergi ke Barca pun.
Ya, itu memang U-turn kau-kau tu. Itu kena game tu. Ya. Jarang kau tengok City, jarang kau tengok Real Madrid Real. kena game kan. Ya. Biasa dia game orang. Sebab sekarang ni even aku rasa ada beberapa tim yang dah check pasal dengan diorang. Kan Barca check pasal Real Madrid ni benda normal, tapi Arsenal dah start check pasal dengan Real Madrid. Aku dah risau dah untuk future Vini, player-player ya. macam Saliba apa semua kan, yang mungkin akan jadi target Florentino Perez dalam Dia window-window pantang kan. Dia pantang Dia kalau kata kau try dia player dendam. dia. Sebab sekarang ni kononnya Arsenal dah menakutkan Perez untuk memaksa dia overspend. So aku rasa benda dendam ni akan disimpan oleh Perez. Dia pula pakar bab-bab ni kan. Yeah. Dia kan free transfer, Dia free pantang, transfer. dia Tunggu cabar. je bila tahun nak habis. Bab Rodri tu mungkin kau boleh faham lah kenapa dia U-turn, sebab mungkin pada Isu mula ni Vini, dia tak tahu yang nilai perpindahan tu Barca boleh mampu. Boleh Sebab afford, yelah, isu Barca ni selalu pasal kemampuan je. Betul, kewangan dia. Bukan sekadar kemampuan. Nak register je. Player Bagi ramai masuk, sangat. bagi masuk Betul. dalam squad je. Kan? Player ramai sangat. Lepas tu Javier Tebas cakap no, tak boleh. La Tapi Liga, ada orang cakap sebab isu Vini dengan dia. Betul, Isu betul. fan-fan tak nak kacau dalam dressing room lah. Tapi rasa itu just small matter Tapi je. Vini punya isu pula yang tadi kita tak sempat sembang tu adalah faktor yang aku dengar the biggest issue was his sponsorship rights. Betul. Bukan dia punya Gaji. wages semata-mata. Betul. Dia punya sponsorship rights. So ada certain percentage yang Real Madrid ambil yang dia nak up percentage tu sama dengan Mbappe. But previously dia dapat 50%, 50-50. Dia nak 70 ke 80 kan. Sekarang Dia dia nak minta 80. Tapi end up aku rasa dia dapat around 65. Tak dapat macam Mbappe. Dia sempat delete semua gambar dengan dekat IG tau. Cuba teka-teki kita pergi Kau mana. bayangkan, Tahu-tahu kontrak. Ni Betul. semua permainan. Tapi to be fair, kalau benda tu berlaku kalau dia pergi Arsenal it's one of the biggest transfer dalam Betul. Premier League history tau. Dan aku akan look up Playing untuk in their prime. Aku akan look up untuk dia punya transfer. Sebab Arsenal pun tak ada player-player selepas Mesut Ozil, Alexis Sanchez. Sebayos pernah datang? Oi. Sebayos kau tak kira Dah tak ada club lah. Tak. Newcastle tak nak, tak ada club lah. Tak ada club. Siapa? Sebayos? Sebayos kan tak ada. Oh, dia bukan dengan Real lah. Dah terminate. Oh, Dah terminate kontrak. Dah terminate kontrak. Ada sebab lah terminate. Aku dengar Rafael Leao pun Ramai Ramai ni aku terlupa. ramai tak nak dia, kau tahu tak? Ya. Kau tahu kan? Sebab member aku ada seorang ni, dia Chinese guy yang duduk sekarang ni merata-rata dia dah join satu agensi yang bekerja dengan agensi Rafael Leao. Okay. So Rafael Leao sekarang ni sedang di offer kepada klub-klub di Eropah sebab Rafael Leao sekarang ni nak masuk Premier League. Dia umum tau. Dia umum. Dia cakap dia nak keluar. Tapi Milan is demanding a certain transfer fee. Sebab? Yang Leeds tak nak bayar. Yang Leeds pun tak nak bayar. Satu lagi aku dengar orang dalaman Leeds cakap kat ejen aku ni cerita dalam okay, kata kat aku Cerita sini habis yang sini. kenapa dia tak nak Rafael Leao ni sebab dari segi dia punya attitude. Betul. Oh. So itu satu lagi isu. Tapi dengan cerita Chelsea sekarang ni macam Minat lah. kemungkinan besar Dia nak ambil diva. dia. Dia diva. Sebab kalau big diva. kalau kata Arsenal cari player kan left wing selain daripada Nico Leo William, nama dia antara Rafael yang Leao lah. tengah naik Tapi sekarang. work rate dia macam mana pula? Ya. Kau faham tak? This Main is the senyum problem. This is why even for Portugal dia tak start. Ya. Ada sebab. Kau cuba fikir kan, kalau dia bagus gila, kenapa dia tak start? Kenapa dia tak main? Kenapa dia tak kerap? Okay guys, kita dah borak panjang. Ini dah 1 jam 2 minit. Ini akan jadi podcast LM90 yang terpanjang. Aku Boleh dah panjang cakap lagi ni. kalau bawa uncle bernama Ben ni, kalau bawa borak memang takkan habisnya. Tak sempat lagi nak cerita macam mana fan-fan Trabzonspor Kau dengar. memuja Mo Man Salah. City belum. Spurs. Macam mana kronologi Rodri pergi ke nak belum pergi Barca, Macam dia nak mana pergi. Rodri nak main dalam Betul. Barca dia. Maksudnya aku kena bincang lah dengan management untuk bawa Ben lagi dalam episod yang akan datang. Tapi guys, aku terpaksa tutup dulu episod yang ke-12 Transfer Update LM90. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Ben, Uncle Ruben kita dan juga Cikgu Anas. Terima kasih walaupun mengajar sesi petang pagi-pagi ni. Sekarang ni dah pukul berapa kau mengajar? Pukul 12.30. 12.30. Sekarang ni dah nak masuk waktu dia mengajar. Sekarang ni aku tengok jam 12.40. Terus gerak. Jangan cerita Ben. Kantoi lah Ben. Alright guys, Gugau aku tutup dulu untuk LM90 episod yang ke-12. InsyaAllah kita akan ada lagi episod-episod yang akan datang. Kita akan update transfer-transfer yang berlaku sepanjang minggu ini. Kita akan release video ni InsyaAllah setiap hari Selasa. Nantikan konten-konten LM90 di semua platform media sosial. Follow kami, subscribe kami, support kami untuk reach 10k subscriber. Sekarang dah 9k, 1000 je lagi. Tolonglah abang kakak, adik semua dekat luar sana, supportlah LM90 di semua platform media sosial. Sehingga kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.